masa saya umur 20-an, tak ada siapa yang datang cerita. Tak ada siapa yang datang cerita dekat saya takaful ni penting. Sebab apa, masa tu saya, keluarga saya ni dikelilingi dengan orang yang tak banyak sakit. So, keluarga saya ni jangan sakit duduk terlantak kat hospital. So kita tak ada satu awareness tau. Kita tak ada satu awareness yang sakit, susah, struggle, bila sakit ni ada masalah. Bila saya tak ada dalam environment tu. Bila saya tak ada dalam environment tu tuan-tuan, saya tak rasa yang bila sakit tu susah. Sebab apa? Orang yang biasa, contohlah keluarga dia tu ada satu orang yang sakit lama, kena ada treatment, kena pakai duit. Orang yang macam ni dia akan rasa macam pentingnya nak ada takaful. Pentingnya nak ada medical card untuk dia support dalam sudut perubatan. Macam saya tak ada awareness tu. Saya tak ada awareness. Saya ada awareness takaful ni masa saya umur 37, 38 tahun lah. Masa tu baru rasa macam penting aku ada takaful ni. Penting aku nak buat takaful untuk family dan anak-anak aku. Kena bayar lah. Not satu privilege. Kena bayar lah tuan-tuan. Benda ni kena bayar tuan-tuan, bukan free-free. So takaful ni satu cara untuk memudahkan perjalanan kita dalam sudut-sudut perubatan ataupun kita nak buat backup gaji kita. Kita protect gaji kita kan. So bila waktu sesuai nak buat takaful adalah sekarang.